Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Nazrin dalam satu lagi video Mingguan Amans di mana kita akan mengulas sedikit tentang berita-berita yang telah dilaporkan sepanjang minggu lepas. Kita kepada berita pertama, iaitu berkenaan dengan pelarasan petrol Budi 95, di mana pada minggu lepas kerajaan telah mengeluarkan kenyataan bahawa bermula 1 April 2026 had maksimum untuk isian petrol Budi 95 diturunkan daripada 300 liter sebulan untuk satu IC kepada 200 liter sebulan. Ini adalah berkaitan dengan kemelut yang sedang berlaku di Asia Barat, di mana terusan Hormuz telah ditutup untuk kebanyakan kapal-kapal yang melayarinya untuk menghantar pelbagai jenis barang. Salah satu sektor yang paling terkesan ialah merupakan sektor penghantaran minyak, dan oleh kerana ini banyak negara-negara lain juga yang sedang menghadapi belenggu kekurangan petrol. Malaysia juga salah satu daripada yang terkesan di antaranya, tetapi oleh kerana beberapa perjanjian dan juga pertemuan yang telah pun dilakukan bersama-sama dengan kerajaan Iran, untuk beberapa bulan akan datang kemungkinan kita akan terpaksa mengurangkan penggunaan petrol untuk memastikan bahawa semua orang yang menggunakan kereta dan juga kenderaan-kenderaan untuk membawa barang-barang secara darat boleh memanfaatkan petrol tersebut supaya ia tidak habis terlalu cepat. Dalam pada itu, kerajaan juga akan mengetatkan undang-undang baru di mana petrol RON95 hanya boleh digunakan oleh kenderaan yang didaftarkan di dalam Malaysia oleh rakyat Malaysia sahaja, di mana rakyat luar negara kalau mereka nak mengisi kenderaan mereka hanya boleh menggunakan petrol RON97 yang tidak mempunyai sebarang subsidi. Dalam pada itu, rakyat luar negara yang dilihat pun ditangkap membeli petrol RON95 akan juga dikenakan tindakan saman, bukan sahaja untuk pihak pengelola stesen minyak tetapi juga mereka yang ditangkap untuk mengisi minyak kenderaan luar negara ataupun oleh rakyat luar negara yang menggunakan minyak RON95 tersebutlah. Satu lagi berita yang dilaporkan pada minggu lepas ialah berkenaan dengan jenama peranti pintar OnePlus. Sebelum ini ia dilaporkan bahawa terdapat beberapa jenama peranti yang akan ditutupkan ataupun mati kerana ketandusan komponen memori dan juga storan, dan nampaknya OnePlus merupakan salah satu daripada jenama tersebut. Apa isu dengan OnePlus ini ialah mereka secara ringkasnya menawarkan peranti-peranti pada harga yang lebih mampu milik, tetapi oleh kerana harga memori dan juga storan yang semakin meningkat, ini menyebabkan mereka tidak boleh lagi menampung pembelian komponen-komponen tersebut dan menawarkannya pada harga yang lebih mampu milik, which is technically one of OnePlus punya stronger points, di mana mereka sebelum ini dikenali sebagai flagship killer. Nampaknya apa yang dilaporkan ialah OnePlus Global akan berkubur dan hanya tinggal OnePlus untuk pasaran China sahaja. Untuk OnePlus China sendiri pun mereka hanya akan menghasilkan peranti-peranti kelas mampu milik, dan juga di mana peranti-peranti kelas premium mereka nampaknya akan berkubur juga. Satu berita baik berkenaan dengan industri AI yang diharap akan kekal berlaku ialah OpenAI telah mengumumkan bahawa platform penjanaan video AI Sora akan ditutup. Sora diperkenalkan secara meluas hanya lebih kurang 5 bulan sahaja, di mana ramai orang telah menggunakan platform janaan video AI tersebut untuk menghasilkan pelbagai jenis video-video tipu lah basically. OpenAI mengatakan bahawa semua sumber-sumber yang digunakan untuk membangunkan Sora akan dialihkan kepada projek-projek lain yang dikatakan akan memberikan lebih banyak manfaat kepada lebih ramai orang, dan bukan boleh dikatakan bukan hanya untuk mereka yang suka-suka nak buat video janaan AI yang boleh mengelirukan orang ramai. Jadi sekian saja video Mingguan Amans pada kali ini. Anda telah bersama saya Nazrin, majulah teknologi untuk negara.